Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Abdul Rahman dari Sektor Pengurusan Sekolah. Untuk sama-sama kita mengikuti bual santai pada pagi ini bersama Encik Ali Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selamat datang tuan. Ya, terima kasih. Jadi bual santai kita ingin mengupas satu topik yang agak menarik yang tidak lari daripada semua antara kita pernah melalui zamannya, iaitu zaman kanak-kanak. Kerana saya percaya bahawa masyarakat kurang jelas apa takrif yang sejelasnya berkaitan dengan kanak-kanak, dan mana keliling kita, dalam persekitaran kita, dalam masyarakat kita sememangnya ada berdepan dengan mereka yang bergelar kanak-kanak. Justru Tuan Ali boleh perjelaskan tak mengapa segmen bual santai pada pagi ini kita memilih tajuk siapa itu kanak-kanak? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tajuk kanak-kanak ni sangat penting untuk maklumat yang mengikuti ini, mungkin dalam kalangan guru, ibu bapa, pemimpin-pemimpin masyarakat, pihak kementerian, pihak jabatan, pihak PPD, dan terutamanya pihak sekolah lah, the real practitioners di bahagian dasar, yang pelaksana lah, kita bahagian pelaksana. Kenapa kita pilih kanak-kanak? Baru-baru ini pada 20 bulan November merupakan hari kanak-kanak merupakan hari kanak-kanak, dan ramai kita tak perasan pada hari tersebut hari kanak-kanak. Sedangkan kita selalu ingat hari guru, hari ibu, hari bapa, hari pekerja, tapi kita selalu terlupa tentang hari kanak-kanak. Justru kita sebagai guru, sebagai ibu bapa, kita mesti aware sebenarnya kanak-kanak itu merupakan satu entiti penting dalam negara kita. Di negara kita ni jumlah kanak-kanak aja ada lebih kurang 9 juta lebih lah kalau ikut statistik pada tahun lepas. Maksudnya meliputi hampir 1/3 daripada jumlah penduduk Malaysia. Kanak-kanak ini sering kita lupakan, kerana kita ingat kanak-kanak ini sama macam kita orang dewasa. Sebenarnya tidak. Jadi sebab tu kita pilih tajuk kanak-kanak. Dan sedar atau tidak, warga pendidik termasuklah ibu bapa, kerana ibu bapa adalah the first teachers of the child, adalah ibu bapa. Jadi we are dealing with child not every day, every second and every minute, terutamanya di sekolah, oleh warga sekolah, guru-guru dan sebagainya. Khasnya ibu bapa lah. Ini bukan berkaitan dengan, kerana guru-guru juga lah ibu bapa. Pelaksana dasar, perangka dasar juga mesti faham apa itu kanak-kanak lah. Jadi kalau nak saya definisikan terus pun saya rasa perlu juga Cik Azmi. Ya, sila tuan. Kanak-kanak ni kalau dari perspektif ataupun dari sudut psikologi ni, dia dikirakan sebagai manusia yang manusia yang sedang berkembang dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Mereka sedang berkembang. Kita panggil the sweet time lah for the human development, maksudnya dari segi perkembangan manusia. Dari segi undang-undang pula di Malaysia dan banyak negara, undang-undang mengatakan bahawa dari segi Akta Kanak-kanak 21, mereka yang berumur di bawah 18 tahun dianggap sebagai kanak-kanak. Nanti kita akan pergi kepada Akta Kanak-kanak 21. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun dianggap sebagai kanak-kanak. Ya Tuan Ali, saya ingin mencelah balik bahawa penekanan terhadap usia kanak-kanak itu ditakrifkan sehingga umur 18 tahun. Kan, sebab kadang-kadang dari segi pemikiran mentaliti masyarakat menganggap bahawa kanak-kanak itu adalah mereka yang bersekolah rendah. Sedangkan mereka yang berada di bangku sekolah menengah juga dikategorikan sebagai mereka yang berada dalam kategori kanak-kanak. Ini perlu diberi penekanan. Ya. Jadi kalau kita lihat murid-murid ni sudah pastinya kanak-kanak, kerana murid-murid
sehingga tingkatan 6, kecuali mereka di upper six, menengah atas, mungkin umur dia dah 18 tahun lebih. Mereka dikira sebagai kanak-kanak, sehingga semester 1 tu majoritinya masih lagi kanak-kanak, dan mereka dilindungi oleh Akta Kanak-Kanak 2001. Baik, maksudnya ialah kanak-kanak ini wajar kita didik. Kalau dalam konteks pendidikan tadi, dilihat bahawa perkembangan kognitif mereka, perkembangan fizikal mereka, kita perlu beri perhatian. Sebab kita sebagai orang dewasa, orang yang berpengalaman, perlu menjaga kebajikan dan segala komitmen untuk kanak-kanak, kerana mereka merupakan barisan yang akan mewarisi kepimpinan pada masa hadapan. Tak kiralah kepimpinan di peringkat apa levelnya, mereka akan mewarisi kita pada zaman mereka nanti. Jadi Tuan, boleh tak Tuan berkongsi tentang tahap perkembangan kanak-kanak ini? Baiklah, tahap sebenarnya saya dalam pendidikan ni dah 32 tahun lah dalam pendidikan. Kita khasnya warga guru, bukan sahaja warga guru. Kalau mereka yang terlibat dalam kesihatan, khasnya yang terlibat dengan kita panggil doktor, para sekretari, mereka belajar tentang tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Pada tahun 1997 saya telah menghadiri satu kursus, dipanggilkan kursus pengurusan tingkah laku, anjuran bahagian pendidikan guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Semasa kursus tersebut menyebabkan saya terfikir wajarlah kita mengetahui, mengingat kembali teori-teori yang kita belajar dulu. Bagi guru belajar di maktab, di universiti, kita semua wajib belajar tentang tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Kita selalu bercakap tentang dasar, tentang metodologi, tentang kaedah mengajar, tentang pedagogi. Tetapi bagaimana kita nak laksanakan ini kalau kita tidak tahu tahap-tahap perkembangan kanak-kanak? Jadi kita, warga pendidik dan juga ibu bapa, wajar tahu tahap-tahap perkembangan kanak-kanak lah. Jadi banyak teori perkembangan kanak-kanak yang dikeluarkan oleh bijak pandai lah. Tetapi yang paling kita berpegang sehingga ke hari ini ialah teori Piaget. Teori Piaget yang mengutarakan tentang 4 tahap perkembangan manusia lah dari segi kognitif. 4 tahap perkembangan kognitif manusia. Tahap perkembangan manusia ni dikatakan terbahagi kepada 4, iaitu peringkat bayi, iaitu mereka yang baru lahir sehingga umur 2 tahun, dan kemudiannya umur 3 hingga 7 tahun, kemudiannya 7 hingga 12 tahun, kemudiannya, dan selepas itu umur sehingga 13 hingga 18 tahun, Cik Azmi. Dan setiap peringkat itu dia mempunyai ciri-ciri tertentu, dan saya berasakan hasil pengalaman dan pemerhatian saya, teori Piaget ini masih relevan sebenarnya. Masih relevan. Kalau kita belajar teori Piaget, kita akan faham tahap perkembangan, kita akan lebih memahami kanak-kanak. Jika mereka tak faham, mereka menunjukkan tanda-tanda yang bertentangan dengan kita, kesukaran kita nak menghadapi kanak-kanak, kesukaran pelajar nak mendapat ilmu daripada guru-guru, daripada ibu bapa. Kalau kita tahan perkembangan tu, saya rasa kita akan lebih reda lah. Penting ni bagi khususnya kepada warga pendidik, kerana mereka bukan sahaja melaksanakan pedagogi, tetapi mereka berdepan dengan kepelbagaian sikap manusia, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Jadi mereka perlu mengenali ciri-ciri kanak-kanak itu terlebih dahulu untuk ataupun sebelum mereka menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya rasa kebanyakan, boleh katakan semua warga guru tahu, cuma kita kurang beri penekanan. Jadi melalui sesi ini saya rasa elok kalau saya peringatkan kembali kepada guru-guru, kepada warga pendidik. Mungkin mereka dah tahu perkara ini. Saya sekadar mengingatkan diri saya kembali, dan mengingatkan audiens yang ada lah, khasnya dalam kalangan guru, dan kalau ada ibu bapa yang masih ingin belajar tentang kanak-kanak ni lah. Tahap perkembangan kanak-kanak ni kalau kita ingat,
ketika kita pun ibu bapa, kita mempunyai anak-anak juga. Betul. Anak-anak kita pun pernah bayi sebenarnya, pernah dewasa dan sebagainya. Kanak-kanak ni apabila mereka dilahirkan, mula mereka dilahirkan sampai umur 2 tahun itu, kalau ikut teori Piaget, mereka dikatakan sebagai tahap dipanggil tahap sensory motor ataupun motor sensory dipanggil. Motor sensory maksudnya mereka tak tahu berkata apa-apa. Mereka bermula pandai, mungkin kalau pandai bercakap, bermula berkata dengan mama, papa atau dada, dan mereka menggunakan panca indera yang Tuhan bagi pada ketika itulah yang dia mampu, iaitu melalui sentuhan. Melalui sentuhan, melalui deria rasa, melalui pandangan mereka, apa yang mereka lihat. Tapi tahap kognitif mereka pada ketika itu masih rendah lagi. Mereka belajar melalui sentuhan, mungkin mereka jatuh, mereka pegang sesuatu yang panas, mereka akan tarik tangan melalui deria, lebih kepada deria sentuhan, deria rasa dan sebagainya. Komunikasi utamanya mereka ialah tangisan. Betul Cik Azmi? Betul. Cik Azmi pernah jadi sama apa? Dia nak makan, dia akan nangis. Dia tak selesa, dia akan nangis. Dia sakit, dia akan nangis. Apa saja dia akan nangis sangat. Betul. Dan kalau dia senyum, mungkin senyum dia senyum yang kita tak jangka lah. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua dipanggil pre-operational, zone pre-operational ni kita panggil, mereka mula belajar bercakap lah. Mereka mula belajar bercakap, memahami perkataan-perkataan yang ringkas, yang 1-2 suku kata, mungkin 1 suku kata. Mereka mula pandai bermain. Umur 3 hingga 6 tahun mereka mula pandai bermain. Kalau anak perempuan pandai bermain anak patung, anak lelaki mungkin dah mula berlari saja. Ke bilik air berlari, naik tangga berlari, semua berlari lah kalau kita ingat tahap perkembangan anak kita. Dan mereka mula pandai bertanya lah. Bertanya perkara-perkara yang mudah, tahap yang simple. Ingin tahu mereka terlalu tinggi. Pada ketika itu dia bertanya. Mereka explore. Dan guru pertama mereka adalah ibu dan ayah mereka. Itu tahap yang di rumah lah. Tetapi apabila mereka sampai tahap pre-operational ni, kita panggil, guru akan dapat mereka ni ketika mereka pergi ke prasekolah. Prasekolah. Justru cikgu-cikgu ni bila dia mengajar ni, dia kena faham tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Kadang-kadang guru-guru di prasekolah kadang-kadang, kenapa ada ibu bapa punya harapan yang tinggi lah, mesti anak pandai membaca 2-3 suku kata, sedangkan anak-anak tu dia pada peringkat pre-operational sebenarnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, kita kena terima. Kita kena terima. Mungkin mereka anak-anak ni didedahkan. Ni satu teori dipanggil teori Vygotsky. Dia lebih berdikari di rumah, diberi pelbagai permainan yang menyokong perkembangan minda. Lagi kecil dibanyakkan komunikasi, banyak bertanya. Anak tu dah berkembang di rumah sebenarnya. Dan dia tak faham sangat. Dia tidak begitu memahami banyak perkara lah. Dia hanya faham benda tu dari segi simbol, tapi mereka tak faham makna pun. Walau bagaimanapun, kita guru-guru ni dan warga pendidik, termasuk di PPD, JPN, pihak kementerian, kita kebanyakannya, kita punya klien kita dah mula masuk, yang kita perlu dealing ialah peringkat umur hingga 7 hingga 12 tahun dan ke atas lah. 7 hingga 12 tahun ni kita panggil peringkat concrete operational maksudnya. Kalau ikut teori Piaget dipanggil concrete operational. Pelajar-pelajar berumur 7 hingga 12 tahun ni, ciri-ciri mereka ialah mereka mula meneroka, mencari logik, mula bertanya dengan ayahnya, banyak bertanya. Kalau dan ketika itu sel-sel otaknya menyambung lah, kata atau berkembang. Dan kalau ibu bapa yang menyokong perkembangan anak, dia akan bertanya, dia akan menjawab, dia cuba akan memberi jawapan. Jangan sekali kita mematikan soalan dia. Ya, betul. Kerana itu adalah proses pendidikan. Mereka sedang proses belajar. Jadi anaknya akan cepat belajar kalau kita layan lah, maksudnya.
kita layan di rumah, kita tanya. Kalau tak dapat kita tangguh dulu, beri jawapan berkaitan. Kalau tak, kita akan matikan kreativiti mereka lah. Dan banyak perkara yang mereka bertanya. Dan kadang-kadang minta maaf cakaplah, mungkin budaya timur, mungkin zaman ibu bapa, datuk nenek kita tak suka kanak-kanak banyak bertanya. Kita rasa pelajar-pelajar ni macam menyampuk, biadab. Sedangkan pelajar ni sedang dalam proses berkembang. Kognitif mereka sedang berkembang. Mereka nak bertanya. Bila mereka mendapat jawapan, mereka akan explore lagi. Dan mereka mula terima konsep, dipanggil dari segi Piaget konsep conserve maksudnya. Kalau dulu dia tak faham. Konsep conserve ni maksudnya 3 campur 5 8. 8 tolak 3 jawapannya 5. Dia mula memahami logik. Mereka mula logik. Dan mereka percaya air dalam satu bekas balang diisi dalam satu bekas balang yang bentuk lain, jumlahnya tak berkurang walaupun bentuknya berbeza. Dia belajar konsep conserve dipanggil. Saya tertarik sikit yang tuan sebutkan tadi bahawa anak ini sentiasa bertanya dan kita tidak sebenarnya kita wajar menggalakkan mereka bertanya. Dan ibu bapa sebagai guru yang pertama di rumah dan juga guru-guru sebagai gurulah secara formalnya. Kita bimbang jika kita tidak melayani pertanyaan. Sekarang ini cabarannya ialah anak-anak ini sudah mula boleh explore dari segi teknologi melalui penggunaan media sosial, YouTube dan sebagainya. Jadi kita bimbang sekiranya mereka ini tidak dikawal ataupun tidak dilayan persoalan mereka mendapatkan maklumat di luar. Mungkin betul, dan pada masa yang sama cabarannya ialah mungkin ada maklumat-maklumat yang kurang sesuai pada usia mereka explore data-data itu. Nah, itu cabaran itulah tuan. Betul. Jadi Cik Azmi, sebelum daripada itu, sebab itulah di sekolah, kalau peringkat kita panggil peringkat concrete operational, senang cerita di budak kecil, pelajar berada di sekolah rendah. Kemahiran berfikir cara betul mesti dididik di rumah dan juga di sekolah. Pelajar-pelajar ni digalakkan untuk explore, diberi soalan-soalan yang mencabar minda, menggalakkan eksplorasi, problem solving, punya gerak kerja, tingkatkan sikit arah soalan supaya pelajar lebih banyak mengikut tahap pelajar lah. Kalau tidak nanti, kalau kaedah lama, kita tak boleh contohnya ditanyakan 1 campur 1 2. Warna itu adalah warna merah. Soalan-soalan seperti ini sebenarnya dia tak menggalakkan perkembangan. Jadi kita kena bimbing, kena bantulah dan sebagainya. Okey, berbalik pada soalan Cik Azmi tadi, kanak-kanak mula explore. Yes, itu cabaran pada zaman ini Cik Azmi. Kita tak boleh elakkan dan kita kena terima. Kita kena mendakap perubahan. Dan sebenarnya tahap-tahap perkembangan manusia ni ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Pasal kanak-kanak seawal umur 3-4 tahun apabila mereka mula pandai memegang, ibu bapa dah mula bagi skrin. Mereka dah didedahkan dengan warna-warna yang cerah, objek-objek yang bergerak. Jadi mental model dia sekarang agak berbeza. Sebab tu pelajar-pelajar punya dia punya sekarang punya kata orang kecenderungan berfikirnya berbeza. Mereka akan bosan melihat pengajaran yang tak bergerak, maksudnya yang kaku, yang tidak interaktif. Dia suka satu yang interaktif, yang berbunyi, yang berwarna, yang melibatkan pergerakan, yang menyentuh emosi mereka kan dan sebagainya. Jadi kita kena sesuaikan dengan zaman itulah. Apatah lagi bagi murid yang kecenderungan kinestetik. Yang kita nak kena perhatikan. Dan bahan-bahan digital ni sebenarnya kita perlu ada guidance, parental guidance tu sangat penting. Bahan-bahan apa yang anak-anak dapat, dunia tanpa sepadan sekarang ni, apa saja pengaruh boleh masuk sebenarnya. Dan pengaruh-pengaruh baik dan tidak baik. Kita khuatir anak-anak kita nanti di rumah ataupun di sekolah, dia dapat bahan-bahan yang salah. Contohnya dari segi violence,
violence ni dari segi unsur-unsur keganasan kan banyak dalam game-game sekarang ni violent, tingkah laku, jenayah, seksual seksual songsang, orientasi. Kita takut nanti orientasi kehidupan mereka dari segi komunikasi mereka akan berbeza lah. Jadi parental guidance ni sangat penting. Bahan internet ni bagus tapi perlu dengan bimbingan ibu bapa. Bahan-bahan juga perlu disaring supaya mereka berkembang secara normal. Semakin banyak mereka mengikuti bahan-bahan interaktif, semakin banyak intervensi ibu bapa perlu lakukan, perlu rationalkan sebenarnya. Kan ilmu tu bagus sebenarnya, bergantung pada manusia untuk tapis lah sebenarnya. Okey, jadi itulah dia. Kita dah jelas tentang takrifan kanak-kanak. Oh, Cik Azmi, ada satu tahap lagi Cik Azmi. Oh ya, satu Terlupa. tahap lagi. Jadi tahap yang keempat tu. Okay. Tahap keempat ini kita panggil formal operational, iaitu berumur 13. Ini tahap paling penting Cik Azmi. Iaitu tahap 13 hingga 18 dan ke atas lah. Pada tahap ini it happen to be kelompok kanak-kanak yang kata orang tu formal operational ni berada di sekolah menengah. Tahap ini merupakan kita panggil remaja. Remaja terbagi berdua, awal remaja, akhir remaja. Dan tahap perkembangan ini merupakan kita panggil tahap perkembangan manusia yang paling bermasalah. Oleh pakar psikologis mengatakan tahap perkembangan ini tahap perkembangan manusia yang paling bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Kerana mereka baru keluar daripada alam kanak-kanak. Mereka bukan kanak-kanak dan mereka bukan juga dewasa yang berumur 19 tahun. Jadi mereka ni nak jadi dewasa. Ini adalah proses transisi. Proses transisi. Sedang mereka mencari identiti. Inilah dia. Dari segi biologi pula sebenarnya baru berlaku perubahan hormon. Yang perempuan baru kita panggil perubahan fizikal badan, perubahan hormon, keuzuran, akhir balik. Jadi perubahan fizikal ini dari segi hormon badan menyebabkan mereka bergolak. Mereka mengalami banyak konflik. Perubahan mood berlaku. Yang lelaki atau perempuan mula tumbuh jerawat, mula tumbuh kumis, mula tumbuh janggut, tumbuh bulu di mana-mana. Ini perkembangan yang biasa. Anak-anak mesti diberitahu ini tahap perkembangan manusia yang normal. Semua orang akan hadapinya. Dan ini tahap perkembangan paling bermasalah kerana dia akan jadi menghasilkan dua jenis kelompok remaja. Yang pertama kita panggil angry young man, satu lagi yang storm and stress angin, baran, dia jadi perlu bimbingan. Kemudiannya storm and stress, mengajuk, emosi, mengurung diri dalam bilik, mudah berkecil hati, mudah tersinggung bagi perempuan, sensitif. Jadi ini merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru sekolah menengah. Dan kita sebagai guru-guru sekolah menengah, kalau kita memahami tahap perkembangan manusia ini, kita faham ini perkembangan yang normal dan diserah kat kami di sekolah menengah, kami yang akan menguruskannya, terutama peranan kaunselor. Layani mereka perlukan sokongan, perlukan support, perlukan bimbingan, perlukan nasihat. Kalau yang ada yang bertingkah laku ganas dan pada ketika ini mereka mula nak menjadi seseorang. Kalau kita ingat zaman dahulu, zaman mak bapak kita, datuk nenek kita, mungkin ada nak jadi gaya A. Ramlee, nak jadi gaya The Beatles, dia nak jadi orang, dia belum siap lagi. Dia belum siap. Kerana itulah mereka melihat individu tertentu sebagai idola mereka. Kalau idola itu baguslah mereka. Bagus. Satu, mereka perlu didedahkan dengan ikon-ikon yang betul. Contohnya sekarang mungkin orang tengok TikTok banyak, dia tengok gaya Q Haida ni nampak daring aku nak ikut macam Q Haida. Dia buat rambut macam Q Haida. Contoh Q Haida dengar jangan marah lah maksudnya. Nampak tu dia badannya tough, aku nak ikut macam dia. Yang perempuan mungkin nak ikut artis ni, mereka mungkin akan tertarik dengan artis. Justru apa yang ibu bapa dan cikgu perlu lakukan ialah beri mereka alternatif ikon-ikon lain lah. Ikon-ikon yang baik. Dalam sejarah ada, dalam sukan ada, dalam kepimpinan ada. Kalau dalam sejarah Islam ni Saidina Ali contohnya. Siapa lagi?
Al-Fatih, kita dedahkan ilmu seperti ini. Tapi tapi kita lebih cenderung kepada benda yang seronok ah. Ya, betul. Kerana itu kalau kita ingat zaman Tuan Ali muda kan, rakan-rakan kita termasuklah kita dekat bilik, kenapa dia letak gambar-gambar artis, gambar-gambar football player. Betul. Kan? Sebab sebenarnya mereka sedang mencari identiti itu. Kita tengok artis pakai seluar bootcut, kita nak pakai seluar bootcut. Seluar slim fit, kita nak pakai seluar slim fit. Berambut panjang, kita pun berambut panjang. Jadi pada tahap ini mereka perlu didedahkan ikon yang betul, diberikan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, dan peranan kaunselor ibu bapa masa ni sangat penting. Dan pelajar-pelajar mula merokok pada ketika ini, pada peringkat umur ini, dan mereka yang terlibat dengan dadah pun kebanyakan peringkat akhir remaja. Dan satu lagi yang paling kita khawatir ialah mereka mendapat maklumat yang salah dari segi orientasi seksual. Kalau mereka peringkat umur konkret operasional dan pre-operational ni, kalau mereka sejak awal ni, masa mereka tak zaman peralihan ni didedahkan, mereka dapat maklumat yang salah melalui internet seks songsang. Kanak-kanak akan belajar daripada pengalaman pertama, dan dia akan jadi, kita khawatir dia akan akan membentuk orientasi seksual yang songsang pada ketika ini. Sebab tu kita perlu tapis, banyakkan aktiviti agama, perlu banyakkan nasihat. Ibu bapa dan guru-guru kena banyak sangat bersabarlah. Dan kita ingat, kita bukan nak melahirkan pelajar generasi berilmu, tapi yang paling penting beradab lah. Jadi kita jangan putus asa lah. Baik, ini 4 peringkat yang telah diperjelaskan oleh Tuan Ali tentang proses perkembangan kanak-kanak daripada tahap pertama sehinggalah tahap keempat. Sebab itu kalau kita nak beri penekanan, yang masyarakat selalu sebut istilah remaja, sebenarnya remaja itu masih tergolong dalam kategori kanak-kanak. Dan Tuan Ali, saya ingat kanak-kanak ini tidak kita sebutkan sekadar itu. Mereka, oleh kerana kita kata kita nak menjaga mereka, menjaga kebajikan mereka, mereka ini tidak lari dari perlindungan dalam konteks undang-undang, khususnya di negara kita. Jadi kalau boleh Tuan Ali kongsikan apakah undang-undang yang terkait dengan perlindungan kanak-kanak. Okey, begini ketika saya di penjara, bukan saya dipenjarakan, ketika saya bekerja di penjara, bertugas di penjara, satu pengalaman bermakna. Saya telah menghadiri satu kursus. Saya diarahkan untuk berkursus berkaitan dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Kami di penjara kerana kami ada kelompok banduan ataupun yang direman, kebetulan di bawah umur 18 tahun, agak ramai sebenarnya, agak ramai. Jadi mereka dikategorikan sebagai kanak-kanak. Kami telah diberi kursus, mengikuti kursus Akta Kanak-Kanak 2001. Akta Kanak-Kanak 2001 ni dia adalah satu akta yang melindungi hak kanak-kanak, menjaga kebajikan kanak-kanak, melindungi kanak-kanak dari segi kebajikan, dari segi hak-haknya tertakluk bawah 2001. Akta Kanak-Kanak 2001. Pertama sekali kita bersyukur negara kita ada satu akta khas, Akta Kanak-Kanak 2001 lah, berbanding negara-negara yang lain masih belum ada akta kanak-kanak. Mereka macam tak ada legal standing. Ada satu akta yang melindungi kanak-kanak. Akta ini sebenarnya dia menyatakan tentang pengangkatan kanak-kanak, hak kanak-kanak. Jadi banyak perkara yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak. Sebagai contoh terlebih dahulu Akta Kanak-Kanak ni diwujud setelah Malaysia menandatangani Konvensyen Hak Kanak-Kanak sedunia pada tahun 1995. Apabila Malaysia menandatangani, Malaysia kena mematuhi apa yang perlu ada mewujudkan Akta Kanak-Kanak lah di negara kita. Itu dipanggil Akta Kanak-Kanak 2001. Akta Kanak-Kanak ni kadang-kadang guru-guru kadang-kadang mengatakan payahlah kita kerja. Tapi sebenarnya Akta Kanak-Kanak ni bukan banyak guru yang kena setakat ni. Ibu bapa yang banyak disabit kesalahan melanggar Akta Kanak-Kanak 2001. Contohnya kalau kita tengok kes penderaan di pusat pusat jagaan di Kuala Lumpur, kes Bella kan. Kes Bella.
dia bawa kena kanak-kanak. Kes Ryan, ibu bapa dikenakan bawa akta kanak-kanak, dianggap sebagai pengabaian, kecuaian. Dan ada kanak-kanak yang dikena, ibu bapa yang kena akta kanak-kanak ni disebabkan membiarkan anak mereka memandu kenderaan. Beberapa tahun dahulu. Ada yang bekerja. Yang bekerja sebenarnya bawa kanak-kanak. Jadi sebagai guru, jangan risau, bukan kita saja yang akan terlibat kanak-kanak, ibu bapa pun kena. Kita sebagai guru, warga pendidikan, kita kena belajar tentang kanak-kanak, akta kanak-kanak, kerana pelanggan kita adalah kanak-kanak. Bagaimana kita sebagai guru, kita tak tahu tentang akta kanak-kanak, sedangkan kita dealing dengan kanak-kanak hampir setiap hari. Dalam itu, sebagai contoh, guru-guru membawa keluar kanak-kanak. Ibu bapa sebenarnya boleh mengambil tindakan, buat report polis, ataupun mengambil tindakan sivil tanpa kebenaran mereka. Sebab tu ibu bapa, guru-guru perlu mendapat konsen ibu bapa secara bertulis untuk membawa anak-anak keluar ke pertandingan dan sebagainya. Dan anak-anak juga dilindungi di bawah akta kanak-kanak. Termasuklah kita tak boleh mengambil gambar dia, disiarkan, disebarluaskan, tak boleh sebenarnya. Tidak boleh mengeksploitasi kanak-kanak ini. Dan anak-anak juga tidak boleh disentuh. Disentuh ataupun kita panggil kecuali sentuhan yang selamat. Tapi suka kita nak buktikan sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tak selamat sebenarnya. Di bawah akta kanak-kanak dilindungi seperti itu. Penjagaan dari segi pendidikan, semua ada di bawah akta kanak-kanak. Justru saya menyerulah kepada warga pendidikan, dari segi peringkat penggubal sampai pelaksanaan, kita keraplah ambil tahu melalui PLC. Kita tengoklah akta kanak-kanak ni. Banyak cikgu-cikgu ada yang dah kena bawa akta kanak-kanak, dan kita pun mestilah bakal kena dengan akta kanak-kanak kalau kita tak memahami. Akta ini baik sebenarnya, dia melindungi kanak-kanak. Ada satu lagi akta, Cik Azmi, dan saya rasa dia bukan untuk cikgu saja sebenarnya. Orang luar pun banyak yang kena lah. Pemandu bas dan sebagainya. Dikatakan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Di situ dinyatakan kesalahan-kesalahan yang jelas berkaitan seksual terhadap kanak, eksploitasi kanak-kanak, amang seksual, sentuhan terhadap kanak-kanak, mengantar mesej-mesej yang berbau pengantunan yang dipanggil. Kita boleh kena bawah. Dan sebenarnya bawa akta kanak-kanak kadang-kadang hukumannya lebih berat daripada dengan orang dewasa. Orang dewasa. Kerana kanak-kanak ni adalah golongan yang kita panggil very vulnerable. Maksudnya sangat mudah dieksploitasi. Dan akta ni baik, dia melindungi kanak-kanak. Dan kanak-kanak tu adalah murid. Murid tu adalah kanak-kanak. Dan saya nak bagi tahu, kita bukan berada di zaman P. Ramlee. Zaman P. Ramlee, cerita Pendekar Bujang Lapuk. Murid-murid dia bukan kanak-kanak, warga tua. Warga butuh huruf kan. Warga kelas dewasa. Tapi bagi kita di KPM ni, ditakdirkan murid kita adalah kanak-kanak. Jadi tak semua murid kanak-kanak, tetapi kanak-kanak adalah murid kalau di sekolah. Jadi untuk warga pendidik, rajin-rajinlah kita belajar sedikit, tengok sikit akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Kadang-kadang jenayah ni berlaku disebabkan satu dengan niat, yang keduanya tanpa niat, iaitu kita disebabkan kejahilan. Because of the ignorance. Kita punya kejahilan kita tak tahu. Kita bawa pelajar pergi luar, ibu bapa tak puas hati, tanpa kebenaran saya. Siapa suruh bawa? Soalannya begitu. Kita sentuh hanya sentuhan selamat, setakat memberi sokongan. Mungkin kita nak comfort pelajar sedang menangis, tapi kita tak tahu sebenarnya disalahertikan itu adalah sentuhan tak selamat. Jadi biar cikgu perempuan yang buat, cikgu lelaki dengan cikgu lelaki comfort cikgu lelaki, dan elakkan perjumpaan tempat yang tertutup, kerana niat cikgu baik tapi kadang-kadang boleh menimbulkan syak dan sebagainya. Dan lindungilah kanak-kanak. Pesanan akhir saya pahami kanak-kanak, berilah perhatian kepada kanak-kanak, kerana untuk melihat negara kita pada masa akan datang, kita lihatlah kanak-kanak di sekolah pada hari ini. Mereka adalah penentu masa depan negara kita. Saya rasa itu je, Cik Azmi.
Terima kasih Tuan. Kita dah ambil masa yang saya kata sangat relevan untuk kita berbual santai pada pagi ini. Topiknya tidak lain, kita mengupas tentang siapa itu kanak-kanak, dan tahap perkembangan kanak-kanak. Kita ada 4 tahap perkembangan, dan seterusnya kita kena ingat bahawa kanak-kanak ini dilindungi oleh akta-akta yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Dan kalau kita sebut tadi kepada warga pendidik, perlu kita pertegaskan bahawa warga pendidik ingat bahawa pelanggan utama kita ialah murid-murid. Murid-murid tergolong sebagai kanak-kanak, dan kanak-kanak ini perlu dilindungi. Nak tahu lindungi itu lebih jelas, tuan-tuan, para pendidik, bacalah Akta Perlindungan ataupun Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu Akta 611. Akta 611. Jangan kita kesampingkan soal kebajikan kanak-kanak kerana pelanggan kita yang utama adalah kanak-kanak. Jangan kita kesampingkan perkataan kanak-kanak kerana kita telah melalui zaman itu dan sekarang kita bukan lagi kanak-kanak. Yang lebih utama ialah keliling kita adalah kanak-kanak dan mereka bakal pewaris warga negara yang lebih bermakna pada masa akan datang. Sekian saja Selamat Hari Kanak-Kanak. Selamat Hari Kanak-Kanak sedunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.